Pekerja kerajaan, berhati-hati jangan sampai benda ni berlaku. Baru-baru ni, akak ada dapat satu klien daripada sektor penjawat awam. Dia ada buat pinjaman dengan moneylender. Apa yang buatkan dia pinjam dengan moneylender sebab permohonan dekat bank kena reject. Salah satunya sebab apa? Dia ada SAA, kad kredit dan juga personal loan. Itu yang buatkan permohonan dia kena reject. Masalah makin lagi teruk bila dia lambat buat pembayaran dengan PTPTN dan kena kejar dengan. Bila dia jumpa dengan debt guru, kami bantu dia dengan strategi yang simple. Kat sini, kita settlekan dulu SAA, credit card, personal loan dan CITOS ML supaya rekod lebih bersih. Dengan kita settlekan SAA kad kredit, CITOS ML dan juga PTPTN, klien kita dapat extra cash 6 bulan. Komitmen pun rasa stabil. Kehidupan dia yang sebelum ni, rasa huru-hara dah rasa tenteram.